Okey, malam ni Zu akan siapkan 300 paket pulut kuning. Ni dah menghala ke pagi. Okey, dalam bekas biru ni 1, 2. Tu nampak tu, dalam tu ada beras pulut yang telah direndam. 3, 4. Okey, 40 kg. Yang ni ayam ni sudah potong. Nanti Zu akan basuh bersih lagi. Dan juga Zu akan buat rendang. Okey, ni bawang. Bahan-bahan lain. Okey, Zu nak siapkan dah. Ada 2 tuyung Zu guna. Yang ini dah angkat dah 1 round ni. Ni Zu kukus kali yang kedua untuk yang kecil. Lepas tu yang besar ni Zu nak arang dengan santan. Okey, banyak lagi ni. Okey, ni proses rendang ni, rendang ayam. Dalam 1 periuk lagi tu Zu belum isi. Ada 1 bahagian lagi perlu dimasak. Zu masakkan dulu 2 periuk ni. Okey, Zu sedang bungkus ni lah. Rendang. Ada 1 periuk, 2 periuk, 3 periuk, 4. Masih lagi dalam proses untuk kukus pulut kuning. Banyak lagi. Dalam tuyung 1, tuyung 2. Ini santan. Ini ada lagi yang dah siap. Kejap Zu tunjuk. Ini yang dah siap. Yang dah siap ada 1 periuk besar. Lepas tu ini lauk rendang ayam yang telah Zu pack. Okey, yang ini rendang masih lagi belum siap dibungkus. Dalam ni pun ada 1 periuk lagi. Ini nasi 1 periuk lagi. Okey, nasi dah siap 1 dan 2. Cukup. Proses pembungkusan. Yang ni yang dah siap. Yang ni yang tersusun kat sini ni yang Zu dah tanda yang kelas mana-mana. Okey, malam ni Zu akan siapkan 300 paket pulut kuning. Ni dah menghala ke pagi. Okey, dalam bekas biru ni 1, 2. Tu nampak tu, dalam tu ada beras pulut yang telah direndam. 3, 4. Okey, 40 kg. Yang ni ayam ni sudah potong. Nanti Zu akan basuh bersih lagi. Dan juga Zu akan buat rendang. Okey, ni bawang. Bahan-bahan lain. Okey, Zu nak siapkan dah. Ada 2 tuyung Zu guna. Yang ini dah angkat dah 1 round ni. Ni Zu kukus kali yang kedua untuk yang kecil. Lepas tu yang besar ni Zu nak arang dengan santan. Okey, banyak lagi ni. Okey, ni proses rendang ni, rendang ayam. Dalam 1 periuk lagi tu Zu belum isi. Ada 1 bahagian lagi perlu dimasak. Zu masakkan dulu 2 periuk ni. Okey, Zu sedang bungkus ni lah. Rendang. Ada 1 periuk, 2 periuk, 3 periuk, 4. Masih lagi dalam proses untuk kukus pulut kuning. Banyak lagi. Dalam tuyung 1, tuyung 2. Ini santan. Ini ada lagi yang dah siap. Kejap Zu tunjuk. Ini yang dah siap. Yang dah siap ada 1 periuk besar. Lepas tu ini lauk rendang ayam yang telah Zu pack. Okey, yang ini rendang masih lagi belum siap dibungkus. Dalam ni pun ada 1 periuk lagi. Ini nasi 1 periuk lagi. Okey, nasi dah siap 1 dan 2. Cukup. Proses pembungkusan.
Yang ni yang dah siap. Yang ni yang tersusun kat sini ni yang sudah tanda yang kelas mana-mana.